Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Najmi bin Syarin. Saya akan membentangkan tentang kepelbagaian sosio-budaya di sekolah. Nama khusus dan tajuk khusus ialah Sosiologi dalam Pendidikan, iaitu EDUP 2102. Dan saya akan meneruskan pembentangan ini. Yang pertama sekali adalah isi kandungan. Isi kandungan yang ada adalah konsep sosio-budaya, faktor mempengaruhi kepelbagaian sosio-budaya di sekolah, isu ketidaksamaan akibat kepelbagaian sosio-budaya di sekolah, dan peranan guru sebagai ejen sosialisasi. Okey, apakah itu sosio-budaya? Okey, sosio-budaya merujuk kepada gabungan aspek sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat yang mencakupi norma, nilai, kepercayaan, adat resam, dan institusi sosial yang membentuk tingkah laku individu serta kumpulan dalam sesuatu komuniti, iaitu menurut Kamus Dewan edisi keempat, sosio-budaya merujuk kepada aspek sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat yang saling berkaitan dan mempengaruhi antara satu sama lain. Menurut Puan Jaran-Ningrat 1985 pula, sosio-budaya merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diperoleh melalui pembelajaran sosial. Menurut Clifford Geertz 1973, budaya ialah sistem makna dan simbol yang diwarisi dalam masyarakat, manakala aspek sosial merangkumi interaksi dan hubungan antara individu dalam sistem sosial. Saya akan teruskan. Okey, faktor yang mempengaruhi kepelbagaian sosio-budaya di sekolah. Ada tiga faktor, iaitu yang pertama sekali adalah bangsa, yang kedua adalah bahasa, yang ketiga adalah struktur sosial. Okey, untuk bangsa, bangsa merujuk kepada sekumpulan manusia yang berkongsi identiti budaya, bahasa, adat resam, sejarah dan kadangkala asal-usul keturunan yang sama. Bangsa boleh dibentuk berdasarkan faktor sosial, politik dan geografi yang mengikat satu komuniti dalam satu kelompok yang dikenali. Nilai dan kepercayaan yang berbeza dalam kalangan pelajar membentuk norma sosial seperti kepentingan hormat kepada orang tua dalam budaya Melayu, semangat kekeluargaan dalam budaya Cina, dan kepatuhan kepada tradisi dalam budaya India. Jadi, setiap bangsa ni dia mempunyai budaya yang berbeza dan cara kehidupan yang berbeza. Okey, seterusnya adalah bahasa. Okey, apa itu bahasa? Bahasa ialah sistem komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan makna, idea dan emosi melalui lisan, tulisan atau isyarat. Ia terdiri daripada perkataan, tata bahasa dan sebutan yang membentuk struktur komunikasi dalam sesuatu masyarakat. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, bahasa didefinisikan sebagai sistem lambang bunyi suara yang digunakan sebagai alat perhubungan dalam kalangan anggota sesuatu masyarakat. Bahasa bukan sahaja berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga mencerminkan budaya, identiti dan pemikiran sesuatu bangsa. Di Malaysia, pelajar menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, tetapi mereka juga bertutur dalam Mandarin, Tamil, Inggeris dan bahasa ibunda masing-masing yang mencerminkan identiti budaya mereka. Perbezaan bahasa ini
mempengaruhi cara pelajar berkomunikasi, memahami satu sama lain, serta menyesuaikan diri dalam persekitaran sekolah. Jadi di Malaysia ni ada banyak bahasa selain bahasa Melayu. Majoritinya masyarakat di Malaysia akan menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Kan tetapi uh, orang Cina dan orang India juga fasih dalam bahasa Melayu, tetapi orang Melayu uh, tidak mahir dalam menggunakan bahasa Mandarin, bahasa Tamil, uh, kerana bahasa Melayu adalah bahasa ibunda di Malaysia. Ini adalah salah satu faktor kepelbagaian sosio budaya di sekolah. Okey, seterusnya struktur sosial. Okey, struktur sosial merujuk kepada pola hubungan, organisasi dan kedudukan sosial dalam masyarakat yang membentuk interaksi antara individu dan kumpulan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, struktur sosial ialah susunan atau aturan dalam masyarakat yang mengandungi pelbagai institusi, peranan dan norma sosial. Okey, struktur sosial uh, terbahagi kepada tiga, iaitu norma, institusi dan hierarki sosial. Okey, apa itu norma, institusi dan hierarki sosial? Okey, saya mula dengan norma dahulu. Norma ialah peraturan dan garis panduan yang diterima secara sosial yang mengawal tingkah laku dalam masyarakat atau kumpulan. Mereka menentukan tindakan yang dianggap sesuai atau tidak wajar dalam pelbagai konteks sosial. Norma boleh menjadi undang-undang atau tidak formal, iaitu adat dan etika. Jadi norma ini adalah norma seseorang manusia ataupun norma sesuatu komuniti, iaitu dia kebiasaannya mengikut adat dan resam mereka. Contohnya budaya Melayu mempunyai adat tersendiri, budaya India mempunyai bangsa India mempunyai adatnya tersendiri. Dan untuk norma yang formal, iaitu kita di Malaysia mempunyai perlembagaan dan undang-undang. Jadi kita harus ikut undang-undang tersebut dan itu menjadikan norma kehidupan harian kita hidup di Malaysia. Jadi seterusnya adalah institusi. Apa itu institusi? Institusi ialah sistem dan struktur formal yang memenuhi fungsi dan peranan sosial tertentu dalam masyarakat. Okey, contohnya termasuk kerajaan, pendidikan, keluarga, agama dan ekonomi. Institusi membantu mengatur dan mengawal selia pelbagai aspek kehidupan sosial. Jadi kita ambil contoh sebagai agama. Uh, Agama ni dia ada panduan tersendiri. Setiap agama, agama Islam, Buddha ataupun Hindu. Jadi kepelbagaian agama ni membuatkan seseorang bangsa atau penganut itu mempunyai um, mempunyai cara kehidupan yang berbeza. Jadi seterusnya adalah hierarki sosial. Hierarki sosial merujuk kepada kedudukan atau susun lapis individu atau kumpulan dalam masyarakat berdasarkan faktor seperti kekayaan, kuasa, prestige atau kelas sosial. Hierarki boleh membawa kepada akses yang tidak sama rata kepada sumber dan peluang. Jadi kita ambil contoh kepada kekayaan. Um, Dia terdapat jurang di antara orang orang kaya dan orang miskin. Jadi cara kehidupan pun juga berbeza. Norma-norma kehidupan juga berbeza di antara orang kaya dan orang miskin.
Jadi seterusnya saya akan teruskan uh, dengan isu ketidaksamaan akibat pelbagai sosio-budaya di sekolah. Terdapat tiga isu, iaitu yang pertama sekali ialah status sosioekonomi, yang kedua adalah layanan guru, dan yang ketiga ialah kaum. Saya akan teruskan. Okey, status sosioekonomi. Diskriminasi dalam kalangan rakan sebaya di sekolah sering berlaku apabila pelajar dilayan secara berbeza berdasarkan status sosioekonomi mereka. Pelajar yang berasal daripada keluarga berpendapatan rendah mungkin menghadapi ejekan, pengasingan sosial atau dipandang rendah oleh rakan-rakan yang lebih berada. Keadaan ini boleh memberi kesan negatif terhadap keyakinan diri, motivasi belajar, serta kesejahteraan mental dan emosi pelajar. Jadi di bawah ini adalah artikel uh, yang membuktikan bahawa isu ini hangat diperkatakan, iaitu isu sosioekonomi. Jadi uh, pelajar daripada latar belakang miskin mungkin tidak mampu memiliki barangan berjenama peranti elektronik ataupun telefon pintar, komputer riba, pakaian-pakaian yang kemas dan wang saku ke sekolah yang mencukupi, dan ini menyebabkan mereka ini diejek atau dikecilkan daripada kumpulan sosial tertentu. Selain itu, dalam aktiviti sekolah seperti lawatan sambil belajar atau penyertaan dalam kelab dan sukan, pelajar miskin sering berdepan dengan kesukaran membayar yuran. Penyertaan menyebabkan mereka kurang terlibat dalam apa-apa aktiviti di sekolah. Jadi disebabkan itu mereka ini dipinggirkan. Jadi itulah isu ini. Jadi ia memberi kesan kepada pelajar yang mungkin mengalami uh, diskriminasi ini, yang akan hilang keyakinan diri, uh, akan membuatkan mereka merasa rendah diri dan serta kurang motivasi untuk belajar di sekolah dan bersosial bersama rakan-rakan. Mereka ini juga boleh mengalami tekanan emosi dan kemurungan akibat daripada layanan negatif yang diterima oleh rakan-rakan sebaya. Jadi inilah artikel adik dihina kerana miskin. Okey, kita akan teruskan dengan isu seterusnya ialah layanan guru. Diskriminasi dalam layanan guru di sekolah merupakan isu yang memberi kesan besar terhadap pengalaman pembelajaran dan perkembangan pelajar. Diskriminasi ini boleh berlaku dalam pelbagai bentuk, iaitu latar belakang etnik, kajian oleh Institut Kajian Etnik UKM menunjukkan bahawa pelajar dari kaum minoriti di sekolah kebangsaan kadang-kala merasa terpinggir kerana kurang diberikan peluang dalam aktiviti kurikulum atau kepimpinan. Latar belakang sosioekonomi, laporan oleh UNICEF Malaysia 2020 menyatakan bahawa pelajar dari keluarga miskin lebih cenderung untuk dianggap sebagai pelajar bermasalah atau kurang berprestasi.
Yang ketiga, guru sering memberikan lebih banyak perhatian kepada pelajar yang cemerlang dalam akademik, manakala pelajar yang mempunyai pencapaian rendah mungkin dipinggirkan atau tidak diberikan bimbingan. Ini adalah artikel iaitu daripada Berita Harian, Diskriminasi Pendidikan Sekat Pengembangan Potensi Pelajar. Jadi, uh, seterusnya, seterusnya adalah isu seterusnya adalah kaum. Uh, Integrasi sosial, banyak pelajar lebih cenderung untuk berada dalam kelompok kaum masing-masing menyebabkan kurangnya interaksi antara etnik. Jadi, di sini uh, berdasarkan pengalaman sendiri, memang ada pelajar yang berpuak dan tidak mahu bercampur dengan kelompok yang lain kerana mempunyai bangsa, bahasa dan uh, norma kehidupan yang sama. Jadi itu menghadkan komunikasi di antara pelajar dan kurangnya perpaduan di antara pelajar. Seterusnya adalah layanan guru. Kajian oleh Suhakam mendapati bahawa dalam sesetengah sekolah terdapat persepsi bahawa pelajar dari kumpulan minoriti kurang diberikan peluang dalam kepimpinan sekolah atau aktiviti co-curriculum. Seterusnya adalah pemilihan pemimpin. Peluang kepimpinan dan pencapaian dalam aktiviti sekolah lebih cenderung diberikan kepada kaum tertentu. Ini boleh menyebabkan rasa ketidakadilan dalam kalangan pelajar dan menjejaskan semangat perpaduan di sekolah. Uh, jadi kebiasaannya mengikut artikel ini uh, terdapat responden-responden yang menjawab soalan-soalan yang diberikan dan kebanyakannya kaum minoriti memberikan jawapan uh, mendapat peratus yang tinggi dalam adanya diskriminasi di antara kaum di sekolah. Seperti artikel ini daripada Esra Awani, diskriminasi dalam pendidikan kekal 58 tahun selepas pembentukan Malaysia. Jadi seterusnya saya akan teruskan dengan apa peranan guru sebagai ejen sosialisasi untuk mengatasi isu ketidaksamaan kepelbagaian sosio-budaya tadi. Jadi, Uh, guru memainkan peranan penting sebagai ejen sosialisasi dalam membentuk peribadi, nilai, norma dan tingkah laku pelajar agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat. Sosialisasi merujuk kepada proses di mana individu belajar dan menginternalisasikan budaya, adat serta sistem nilai dalam sesebuah masyarakat. Dalam konteks pendidikan, guru bukan sahaja menyampaikan ilmu akademik tetapi juga membantu membentuk sikap, disiplin dan serta kemahiran sosial pelajar. Jadi guru ini bertanggungjawab untuk mendidik pelajar untuk menjadikan pelajar itu seorang seorang yang uh, mempunyai banyak nilai-nilai murni dan membantu dan uh, dapat menjadi seorang insan yang berjaya dan berguna untuk masyarakat. Seterusnya, okay. Apa peranan guru sebagai ejen sosialisasi? Ini peranan yang pertama adalah memberi dorongan dan motivasi kepada murid. Iaitu kelemahan dalam faktor ekonomi sering menjadi penghalang kepada kecemerlangan akademik dan kesejahteraan sosial pelajar. Pelajar dari keluarga berpendapatan rendah mungkin menghadapi masalah seperti kekurangan
sumber pembelajaran, makanan tidak mencukupi, dan kesukaran dalam menyertai aktiviti sekolah. Guru berperanan sebagai ejen sosialisasi dengan memastikan bahawa pelajar dari golongan ini mendapat perhatian yang sewajarnya serta tidak ketinggalan dalam pendidikan. Jadi ini adalah untuk isu yang pertama tadi, iaitu status sosioekonomi, iaitu pelajar yang berpendapatan rendah sering diejek dan dipinggirkan oleh rakan-rakan. Jadi guru haruslah mengenal pasti dan membantu pelajar ini yang kurang berkemampuan dengan mengesyorkan mereka menyertai program-program bantuan seperti rancangan makanan tambahan dan bantuan awal persekolahan. Seterusnya membimbing dan memberi mereka motivasi uh, pada pelajar daripada keluarga yang miskin agar mereka tidak merasa rendah diri dan terus berusaha mencapai kecermelangan dalam pelajaran. Okay, selain itu, guru juga harus menggunakan pendekatan pembelajaran yang fleksibel dengan tidak terlalu menekankan keperluan bahan tambahan yang mahal bagi memastikan semua pelajar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, dan guru juga boleh menganjurkan program amal dan gotong royong bersama Persatuan Ibu Bapa dan Guru, iaitu PABG, untuk mengumpulkan dana bagi membantu pelajar yang memerlukan tadi. Jadi seterusnya, um, peranan yang seterusnya adalah bersikap adil kepada pelajar. Diskriminasi dalam pendidikan berlaku apabila guru melayan pelajar secara tidak adil berdasarkan status ekonomi, prestasi akademik, atau belakang keluarga atau faktor lain. Diskriminasi ini boleh menyebabkan pelajar hilang motivasi, mengalami tekanan emosi dan kurang keyakinan diri. Seterusnya, memberi kesan negatif kepada pencapaian mereka. Jadi ini adalah merujuk kepada isu layanan guru sebentar tadi. Jadi guru haruslah bersikap adil kepada pelajar dengan menerapkan prinsip kesaksamaan dalam bilik darjah, dengan memberikan perhatian dan peluang yang sama kepada semua pelajar tanpa mengira latar belakang mereka, dan menggunakan pendekatan pembelajaran yang inklusif dengan memastikan semua pelajar mendapat peluang yang adil untuk menyertai aktiviti di kelas. Seterusnya, dengan mewujudkan hubungan yang mesra dan positif dengan semua pelajar tanpa mengira pencapaian akademik mereka, dan mengelakkan sikap pilih kasih dalam memberikan ganjaran atau hukuman. Sebaliknya, menilai pelajar dengan berdasarkan usaha dan disiplin mereka. Jadi, langkah-langkah ini dapat menaikkan lagi motivasi pelajar untuk berasa dihargai dan akan memberi mereka semangat untuk terus belajar dan belajar. Seterusnya, uh, peranan yang seterusnya adalah menggalakkan perpaduan di antara pelajar. Malaysia adalah negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum dan budaya. Oleh itu, isu resis dalam kalangan pelajar boleh berlaku sekiranya terdapat kurangnya pemahaman dan toleransi terhadap perbezaan kaum. Sikap resis boleh mengakibatkan perpecahan sosial, pergaduhan dan ketidakharmonian dalam kalangan pelajar. Oleh itu, guru memainkan peranan penting dalam memupuk nilai perpaduan dan saling menghormati di sekolah. Jadi ini adalah untuk isu uh, ketidaksamaan sosio budaya tadi, dan guru haruslah guru berperanan menggalakkan perpaduan di antara pelajar dengan menggalakkan interaksi dan perpaduan antara pelajar berbilang kaum
melalui aktiviti co-kurikulum seperti sukan, pertandingan, dan projek berkumpulan. Jadi dengan aktiviti aktiviti ini, pelajar dari berbilang kaum akan bercampur dan dalam secara tidak langsung mereka akan bergaul untuk menyelesaikan sesuatu aktiviti dan ataupun menyelesaikan masalah dalam kumpulan. Seterusnya dengan menyelipkan elemen kepelbagaian budaya dalam pembelajaran. Contohnya dalam subjek sejarah dan pendidikan sivik agar pelajar lebih memahami kepentingan keharmonian kaum. Jadi dalam subjek-subjek seperti sejarah dan pendidikan sivik ini, pelajar terdedah dengan ilmu-ilmu tentang uh, kepelbagaian kaum dan dapat belajar tentang budaya-budaya yang dibawa oleh kaum-kaum yang ada di Malaysia. Seterusnya, mengambil tindakan tegas terhadap sebarang bentuk penghinaan atau ejekan berunsur perkauman dengan memberi pemahaman kepada pelajar mengenai kepentingan menghormati satu sama lain. Jadi, tindakan disiplin harus dikenakan oleh um, pelajar yang pelajar yang sering menghina atau mengejek rakan-rakan yang berbangsa lain di sekolah. Seterusnya menjadi model peranan ataupun role model dalam menunjukkan sikap hormat terhadap semua kaum supaya pelajar dapat mencontohi tingkah laku positif ini. Jadi kita sebagai guru haruslah menunjukkan sikap yang bagus dan uh, menjadi contoh kepada pelajar. Sebagai contoh, uh, layan kita layan semua murid secara adil, tidak kira bangsa, Melayu, Cina atau India. Seterusnya, menyediakan ruang untuk dialog terbuka mengenai kepelbagaian budaya agar pelajar boleh berkongsi pengalaman dan membina pemahaman yang lebih baik terhadap rakan-rakan mereka. Jadi dalam uh, ses- satu ruang itu, guru boleh membuka slot untuk pelajar berkongsi uh, ketidaksamaan ataupun kepelbagaian budaya mereka dan ber- uh, ilmu itu boleh dipelajari oleh pelajar-pelajar yang lain. Okey, kesimpulannya secara keseluruhan kepelbagaian sosio-budaya di sekolah merupakan satu aset penting dalam membentuk masyarakat yang bersatu padu, berdaya saing dan saling menghormati antara satu sama lain. Sekolah sebagai institusi pendidikan bukan sahaja berperanan dalam menyampaikan ilmu akademik tetapi juga menjadi tempat untuk memupuk nilai perpaduan, toleransi dan kerjasama dalam kalangan pelajar yang datang daripada pelbagai latar belakang kaum, agama dan budaya. Oleh itu, kepelbagaian sosio-budaya harus dilihat sebagai satu kelebihan yang perlu dimanfaatkan, bukannya sebagai penghalang kepada perpaduan. Dengan penerapan nilai-nilai murni, dasar pendidikan yang inklusif dan usaha berterusan daripada semua pihak, sekolah dapat menjadi platform terbaik untuk melahirkan generasi muda yang berfikiran terbuka, menghargai perbezaan dan mampu hidup dalam masyarakat yang majmuk dengan penuh rasa hormat dan harmoni. Jadi itulah saja daripada saya tentang kepelbagaian sosio budaya di sekolah. Sekian, terima kasih.